Kau buat apa tu? Study lagi? Kau dah main game belum main ni? Belum? Bila nak main game? Kau pergi main game sekarang? Tu PC tu aku beli mahal-mahal untuk buat apa? Ha? Buat perhiasan je. Cepat, sini, duduk. Sign in. La ilaha illallah. Kau tengok apa ni? Apa benda ni, Cikgu Chong? Matematik kata 4. Astaghfirullahalazim. Kau ni, ini apa yang kau buat kat PC? Aku beli PC mahal-mahal ni, graphics card mahal macam ni untuk kau main game. Bukan tengok ni Ini tak ada masa depan, kau tahu tak? Kau buka Valorant sekarang. Wah, tembak melalut. Tembak jangan gerak-gerak. Jangan gerak. Ya Allah. Messi ni lah aku tunjuk. Tak berhenti berapa kali aku nak ajar. Nah, kau pula pegang kamera. Kau nak tembak, one tap je. Kau tak payah nak gelabah sangat menembak tu. Tengok Mama main macam mana. One tap je, simple. Tenang, santai. Kau tembak macam ni. Macam nak kiamat kau tembak. Woi, cepat yang nak keluar. Hah? Dah penat. Allah siannya. Roblox dah main? Belum. Fortnite dah main? Belum. Dan kau nak main 3 buat apa? Main lagi. Pandang sini. Aku dulu, zaman muda dulu, 8 game aku boleh main dalam satu hari tau. Engkau baru satu game dah penat. Dah buku kau ni aku ambil. Tak ada. Kau habiskan dulu semua main game kau tu, baru kau boleh study balik. Faham?